Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang kembali ke Saudagar Property Channel. Tuan-tuan dan puan-puan, dekat sini ada tak pilot, engineer atau staff KLIA yang berminat nak beli rumah yang paling special hari ini? Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya berada di Bandar Baru Anstek, Jalan Timur, Negeri Sembilan. Tuan-tuan dan puan-puan, stay di hujung video sampai habis saya tour rumah ni. Saya pasti rumah yang berkeluasan 9,700 square feet dan build up lebih kurang dalam 2,800 square feet. Ada 5 bilik dan 5 bilik air, tuan-tuan dan puan-puan, pasti berbaloi untuk anda. Nantikan. Roll it. Tuan-tuan dan puan-puan, rumah ini, banglo single story ini, hanya ada 5 unit terletak di kawasan Jalan Timur Bandar Baru Anstek ini. Tuan-tuan tak percaya? Tengok sini, saya tunjuk. Okey, 1 rumah ini, 2, 3, 4, 5 sahaja, tuan-tuan. Dan dia menghadap facing open. Tuan-tuan dan puan-puan, unit ini adalah freehold dan bumi lot. Tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu nak renew pajakan, leasehold dan sebagainya. Bagi sesiapa yang bekerja di area Sepang juga, sangat sesuai membeli di sini. Specialnya, unit ini, dia mempunyai 5 bilik dan 5 bilik air. Tuan-tuan dan puan-puan, kita mulakan dengan bahagian kapos dulu. Kaposnya sudah tersedia konkrit imprint dan boleh memuatkan lebih kurang dalam 3 buah kereta back to back. Tak perlu risau tuan-tuan dan puan-puan kerana banyak parking lagi di hadapan rumah ini. Tuan-tuan dan puan-puan, jika ada mempunyai lebih daripada 3 buah kereta pun tidak ada masalah untuk duduk di rumah ini. Untuk harga, kita akan cerita di akhir video nanti tuan-tuan dan puan-puan. Jangan risau. Jom kita pergi ke bahagian kanan rumah ni. Let's go. Kalau korang nak jual rumah dengan pantas dan selamat, hubungi kami segera. Kita bila beli rumah banglo ni, dia mempunyai kawasan kiri dan kanan kawasan lapang ni. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dekat sini kawasan lapang ni, saya rasa boleh tuan-tuan dan puan-puan buat apa saja yang tuan-tuan puan nak. Okey, memandangkan banglo ini adalah individu title. Tuan-tuan tengok wall yang dah telah dibina oleh owner ni. Owner ni dari refurbish rumah ni lebih kurang dalam 100,000. So dia dah cat-cat, dah betulkan balik, baru dia nak jual semula. Tuan-tuan dan puan-puan, tengok dekat bahagian depan ni, boleh buat kolam renang. Atau tuan-tuan dan puan-puan ada lebih sikit duit, bolehlah buat landscaping. Lebih kurang saya rasa anggaran kos dalam 30,000, landscape dah sangat-sangat cantik tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan boleh pandang ke bahagian sini. 5 bilik dan 5 bilik air. Kalau tak cukup, boleh tambah lagi ke bahagian kanan rumah ni. Tuan-tuan boleh tengok dengan design berkaca-kaca kat sini kan, pintu kaca ni memang saya rasa memang sangat cantik pandangan daripada tepi. Tuan-tuan bayangkan kalau tuan-tuan buat kenduri kendara, kemah-kemah tu saya rasa 1, 2, 3, 4, 5 pun boleh masuk kemah dekat sini. Tuan-tuan dah tak perlu sewa dewan lah, sini je lah. Buat kenduri kendara kat sini, kat rumah tuan-tuan dan puan-puan sendiri sahaja. Okey. Saya suka sebenarnya rumah yang mempunyai kawasan lapang seperti ini. Supaya apa? Akan datang kalau kita nak tambah apa-apa bangunan, still boleh. Rumah ini tidaklah sebelah ni ada jalan kosong. So tidak mengganggu sesiapa pun yang berada di sebelah kanan rumah ni. Okey, jom kita pergi ke bahagian belakang. Let's go. Sekarang saya berada di bahagian belakang rumah ni, lebih kurang ada dalam 15 kaki sebab rumah ni dia menyengit sikit, menyerong sikit tanahnya. Jadi ada yang 15 kaki, ada yang 20 kaki. Jadi dia tak sekata lah tanah belakang tu. Tapi tak apa. Rumah ni saya rasa bakal membuatkan anda menjadi seorang yang kreatif. Sebab banyak benda tuan-tuan dan puan-puan boleh buat ke atas rumah ni. Jom kita pergi ke bahagian kiri rumah ni pula. Let's go. Di sebelah kiri masih ada tanah lagi. Tuan-tuan dan puan-puan nak extend ke, nak apa ke, boleh lagi. Dan ada
satu living hall yang menghadap luar sebelah kiri rumah ni. Jom kita masuk. Kita dah tak sabar nak masuk. Let's go. Jom. Ini adalah pintu masuk dia. Macam special sikit lah kan. Naik sikit gitu. Nampak terus pergi pintu masuk dia dan ada corak-corak batu dekat sini. Cantik juga. Contoh tuan-tuan, let low. Boleh pasang dekat sini tanam-tanam pokok kan. Nampaklah ada green area. Sebenarnya kat sini kita tanam-tanam pokok yang cantik tu. Memang saya rasa sangat fresh bila masuk je. Jumpa pula macam ni. Dan pintu dia yang saya rasa kelebaran dia dalam 5 kaki. Jom kita masuk dalam. Let's go. Masuk je rumah ni. Nanti dulu saya tunjuk. Ini dia letak ada store sikit lah. Okay. Bolehlah letak penyapu ke, mop ke, bolehlah letak kat sini. Dan tak lupa juga rumah ni menggunakan 3 piece. Bukan single piece 3 piece. Okey. Nanti loh, sebelum kita pergi ke ruang-ruang penting, ada satu bilik tetamu di sebelah kanan saya. Di sebelah kanan saya ada satu bilik tetamu dan mempunyai tingkap yang sesiku L macam ni. So memang sangat cantik. Ketinggian ceiling lebih kurang dalam 14 kaki dan masuk dulu ada satu toilet. Dia boleh terus access toilet, boleh masuk, boleh tengok toilet. Cantik. Okey. So kita akan pergi ke ruang tamu utama. So sebelum tu ada satu toilet tadi yang tuan-tuan masuk tadi. Okey. Nampak ada toilet dan inilah dia tuan-tuan dan puan-puan, ruang tamu utama rumah ni. Saya suka bila rumah ni dia ada cermin-cermin macam ni kan. Dia macam nampak, orang kata tu nampak macam mahal tau. Ada cermin macam ni, kiri, kanan, depan, belakang, atas pun ada cermin. Ketinggian ceiling lebih kurang dalam 14 kaki. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita contohnya dapat tuan-tuan dan puan-puan beli rumah ni nanti, okey, boleh tengok letak langsir kiri kanan ni. Memang sangat cantik tuan-tuan dan puan-puan. Buka aja bila kita ada majlis dekat rumah kita, buka aja tingkap-tingkap tepi ni. Memang cantik. Jom kita pergi ke ruang tamu yang kedua. Let's go. Jarang-jarang rumah mempunyai 2 ruang tamu. Jom ikut saya. So tadi ruang tamu 1, sekarang ruang tamu 2 ataupun nak digunakan sebagai dining area pun boleh. Sebab dining area dekat sebelah sana nanti saya tunjuk. So ini adalah bahagian yang lagi satu. Okey. Masih besar lagi tuan-tuan dan puan-puan. Masih ketinggian ceilingnya saya rasa memang sangat tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan beli rumah di Bandar Estate Nilai. Harganya saya rasa masih berbaloi lagi untuk keluasan tanah lebih kurang dalam 9,700 square feet ni. Memang sangat berbaloi. Okey. So pandang depan saja tuan-tuan dan puan-puan dihidangkan dengan kawasan lapang tadi di sebelah kanan rumah ni. Okey. Bayangkan malam-malam kita buat landscape, kita buka, depan tu pula ada kolam ikan, bunyi air tuan-tuan dan puan-puan. Rumah tuan-tuan dan puan-puan memang sesuatu. Tuan-tuan dan puan-puan, di ruang tamu kedua menghadap depannya adalah bahagian kitchen. Kitchen dia tidaklah besar tetapi cukup untuk isteri, tuan-tuan dan puan-puan masak dengan selesa. Bukan saja isteri tuan selesa, tetapi orang gaji atau maid sangat selesa. Sebab apa saya tunjuk? Jom, let's go. Di sebelah kiri ni, ini adalah bahagian laundry area. Laundry area-nya bukan main besar lagi tuan-tuan dan puan-puan. Dan ini adalah maid room. Ini maid room. Okey, boleh masuk tunjuk sikit. Okey, maid room. Dah maid room, lepas tu ada toilet, private toilet untuk maid pun boleh. Dekat sini ada satu private toilet. Okey, dan ini adalah pintu yang menghala ke ruang belakang, ruang tepi rumah di sebelah kiri. Kalau tuan-tuan dan puan-puan contoh nak beli barang dapur ke apa, lalu sinilah, guna lalu sini, tak payah lalu pintu depan. Guna lalu sini je, buka terus pergi ke bahagian dapur. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, setakat ni macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Rasa okey ke tak okey? Kalau okey, tekan butang like tuan-tuan. Jangan sombong sangat. Okey, jom let's go. Kita pergi ke bahagian seterusnya. Let's go. Living yang ketiga boleh dijadikan tempat dining area ataupun nak ditutup sebagai bilik pun boleh. Tutup jadikan bilik, boleh dapat 6 bilik. So ini pintu menghala ke belah kiri rumah lah.
Di sebelah kiri rumah. Sebenarnya bagi saya kan, kalau tuan-tuan dan puan-puan mempunyai ahli keluarga yang ramai, sesuai dekat sini boleh letak 12 seater. 12 seater memang sangat selesa untuk dijadikan dining area. Dan ini boleh dijadikan tempat living hall yang kedua. Untuk tengok TV ke apa ke. Boleh lah, ikut tuan-tuan dan puan-puan lah, rumah tuan-tuan dan puan-puan kan. So, bilik. Ini adalah master bedroom. Tuan-tuan dan puan-puan, master bedroom masih mengekalkan ketinggian ceiling 14 ke 15 kaki tuan-tuan dan puan-puan, dan ada private toilet sendiri. Kenapa dia tak fully tile sampai ke atas? Saya pun tak tahu tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan nanti dah masuk, buatlah sendiri. Okey, dah ada plug TV apa semua ni, dah boleh lah. Terus nak pasang TV ke apa, jom kita ke bilik seterusnya. Let's go. Kita ke bilik kedua terbesar, yang ini menghadap ke belakang rumah. Ini betul-betul menghadap belakang rumah, tingkap dia. Okey, dan ada satu private toilet sendiri. Jom tengok private toilet dia. Boleh memuatkan queen bed size. Dan ada special sikit lah tu, sebab dia boleh nampak cahaya kat atas tu kan. So memang cun. Tuan-tuan dan puan-puan, jika ada isi keluarga lebih kurang dalam 5 ke 6 orang, saya rasa rumah ni memang sangat-sangat selesa. Jom kita pergi ke bilik yang terakhir. Let's go. Bilik yang terakhir masih boleh memuatkan queen bed size. Masih menghadap belakang rumah dan ada private toilet sendiri. Cantik tak tuan-tuan dan puan-puan? Macam mana setakat ni? Berbaloi ke tak berbaloi? Rumah freehold, dekat dengan airport, dekat dengan access highway. Setakat ni macam mana? Mana orang-orang Bandar Aztec? Komen sikit, komen PM tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jom kita pergi ke depan rumah balik. Let's go. Itu saja tour kita kali ni. Macam mana? Berminat tak dengan banglo single story di Bandar Aztec ini? Tuan-tuan dan puan-puan, pembelian rumah ini bagi saya, tuan-tuan dan puan-puan kena fikir sebaik-baiknya. Kadang-kadang setiap orang seumur hidup sekali je dia beli rumah. Jadi nak beli tu pastikan pembelian yang berbaloi. Untuk harga, tuan-tuan dan puan-puan, 1.1 million adalah taruhan owner pada kali ini untuk rumah banglo ni, dengan installment lebih kurang dalam 4,300 sebulan, dengan tenor lebih kurang dalam 35 tahun, dengan rate lebih kurang dalam 3.85. Anda boleh dapat sebuah rumah banglo di nilai Negeri Sembilan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya pasti tuan-tuan dan puan-puan dah like, dah komen, dan share video saya. Terima kasih saya ucapkan. Ini saja daripada saya, Nabil Osman, Saudagar Property Channel. Assalamualaikum. Kalau korang nak jual rumah dengan pantas dan selamat, hubungi kami segera.